Dak masuk Yahudi, tak apa dah, ikut pesen Yahudi. Oh, Yahudi jahat, Israel jahat, Amerika jahat. Dan anakmu rambut merah. Tak kata apa pun nak. Cukup dia watak, suruh pakai tudung, nak boleh tubik. Mana boleh silap. Mana nak ikut dia nak segi. Itu juga adalah dakwah Yahudi, nak merosakkan orang-orang Islam. Dia benda yang kita minat. Kita minat. Kalau orang tua minat, orang beli, orang jual. Dia buat jual banyak. Apa dok semayang apa jual. Orang muda-muda minat main. Dia buat main. Dia buat liburan, dia buat sokang. Habis hanyut. Ni mainan Yahudi Nasara. Yang suruh galak, buat mari CD, buat mari cerita, konsert-konsert, pelakon-pelakon, bubuh, biar karuk lagi, biar tengok seronok. Hidup berkapa ni molek, bahagia kena ada pasangan, walaupun tak nikah, kita kena ada girlfriend, girlfriend kena ada boyfriend. Nak hancurkan cita-cita para ulama. Tidak sedar. Jadi habis segenap dia datang racun Yahudi. Peperangan dengan fikiran, peperangan dengan TV, dengan internet dan sebagainya. Payah juga kita nak menang, tapi itulah perjuangan kita. Kita perang dengan senjata, kita perang dengan fikiran kita. Berlawan sama dengan akidah-akidah, dengan amalan-amalan yang dibawa datang daripada barat, dengan tangan-tangan manusia yang bernama Islam juga. Biar naik balik agama Islam. Apa jadi sekalipun, habis fitih apa? Kerana dia Nabi je bunuh. Nabi je bunuh. Lepas tu dia bangsa paling jahat. Kita kena awal paling ketat dengan serangan-serangan Yahudi. Sentiasalah Yahudi Nasara, dia nak hancurkan kita. Biar tak masuk agama dia pun, tapi supaya kita ikut cara hidup dia tak apa dah. Cakap style dia, bangga dengan keadaan orang barat seperti dia, nak buka aurat macam dia, berpasangan tanpa nikah macam dia, minum arak macam dia, main judi macam dia. Kemudian hukum Taurat diubah-ubah, kita orang Islam pula ubah hukum Quran pula. Kemudian ada pula bila ada berlaku satu-satu benda, ulama bertelagah dengan orang jahil, masuk pula belah orang jahil. Apa benda nak jadi? Ingat, bila kita jahil, maknanya kita hak Yahudi, automatik kita rasa molek. Dia tak baca kitab dia kat kita. Dia tak baca kitab Talmud dia, penyanjang baru, penyanjang lama, New Testament, Old Testament, dah yang hari kau lupa. Dia nak supaya kita jangan dengar orang ngajar Quran, jangan dengar orang ngajar hadis. Itu je. Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu jadi sesat? Padahal dibaca ayat Quran di hadapan kamu dan ada Nabi. Itu zaman dulu. Zaman ini kenapa umat Islam Melayu ni jadi sesat, jadi bodoh, jadi jahil lagi? Padahal orang ngajar Quran rata kapung. Orang ngajar hadis rata dah negeri. Di kedai boleh beli belaka nak benda. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, kitab Baihaqi ada belaka. Ya. Pergi tengok di rumah, ada kitab.